Kalau kau tak sayang orang tu, kenapa nak ajak dia pergi syurga? Tak. Saya sayangkan kat dia, so saya mulakan banyak cara. Antaranya saya kata dengan dia, mak, saya happy mak adalah mak saya di dunia. Dia kata, ya, mak pun sama. Okay. Lepas tu saya kata, mak, saya lagi happy kalau mak jadi mak saya di syurga. Dia kata, dah nampak air mata dia bergenang. Dia kata, ya, mak pun harap begitu. Jadi saya kata, tapi mak tak boleh jadi mak saya kat syurga kalau mak bukan Islam. Perit tak nak cakap? Sakit ke dengar. Tapi saya cakap tu sebab saya sengaja nak cari pasal, nak sakitkan hati mak saya, ataupun saya nak dia masuk Islam dan nak dia masuk syurga. Rantaklah orang yang tak percaya pada syurga tu. Kalau ada orang kata, alah, you pernah pergi syurga ke? Lu tak percaya, lu punya pasal lah. Saya percaya. You nak hidup cara you, nanti you mati, you punya pasal lah. Bukan saya punya pasal. Saya tak kisah apa dia orang cakap.